wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Nur Razak. Zul Razak, hari ini satu sesi 2 jam. Ingatkan semalam kita juga 2 jam. Rupanya kita ada sejam saya, sejam bersama dengan Ibrahim. Tapi hari ini memang solo 2 jam. Kalau silap, kita tahu je, letak dekat chat. Wassalam Nabil. Jadi 2 jam dan kita cuba untuk cover mengenai yang masa tu ya Nabil. Wassalam, saya cuba habiskan ya. But kita banyak kepada analisa hari ini. Rina, wassalam, salam Jumaat. Salam sore Sundi. Dan satu pasangan konsepsi struktur dengan korelasi, itu topik yang kita letak. Saya cuba untuk cover topik mengenai time. Kejap, mouse ni duk hilang tadi. Okey. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dengan online secara margin mungkin risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada bergerak online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembahasan, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda punya sebarang kemuskilan. Nama saya Zulkifli Nur Razak, panggil Zul saja. So, pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan serba lebih daripada 20 tahun. Jadi, kita buat analisa pasaran dahulu ke kita buat kepada topik dahulu? Kita cover topik sekejap Nabil, Rina, Sundi. Sebelum kita buat analisa pasaran. Lepas tu kita buat analisa pasaran saja. Boleh? Saya ikut Jumaat sebab Jumaat kadang-kadang instructor travelling. Jadi Jumaat topik saya, bagi siapa yang tak tahu, topik saya adalah topik bebas sebenarnya. Kita akan cuba untuk cover apa yang kita tak sempat nak masuk mendalam dalam seminggu ni, dan lebih kepada analisa pasaran. Okey, kalau kita masuk kepada apa yang kita bincangkan ni pada minggu lepas. Okey, jadi kejap ni slide dia untuk ini adalah slide kejap banyak sangat. Okey, basic dia macam ni. Struktur ada dua. Satu impulsif, satu korektif. Kita ambil mana-mana chart, tak kira chart apa pun, kita akan lihat pergerakan impulsif dan juga korektif. Ataupun the whole thing adalah correction. Tidak menunjukkan, bukan correction, tidak menunjukkan arah yang lebih sideways. Contohnya, kalau kita lihat seperti, kita buka kat sini, kita lihat seperti US dollar Hong Kong. US dollar, Hong Kong dollar. Okey, seperti mata wang ini, di mana disebabkan dia bergerak dalam satu range, it doesn't really show trend. Ni saya masukkan Jadi kalau kita buka kepada chart ni, ini adalah satu pergerakan yang dalam satu range. But of course, kalau kita masuk kepada time frame yang lebih rendah, kita akan dapati berlakunya trend. Maksudnya ini adalah struktur 3-3-3. Boleh? Jadi struktur ini adalah contoh struktur 3 dan 3. Diikuti oleh 3 dan 3 balik. Boleh? Ini adalah contoh struktur korektif. Okey? Ataupun anda sedang melihat struktur impulsif. Struktur impulsif simple, anda ambil sahaja mana-mana indeks. Ini adalah struktur impulsif. Trending. Okey. Itu adalah basically apa yang kita lihat kepada struktur dalam pasaran. The idea is daripada sudut kitarannya, ini akan melengkapkan satu kitaran harga, ini juga akan melengkapkan satu kitaran harga.
Boleh. Dan correction ini, structure korektif ini, dia boleh bermula dari atas. Maksudnya, kita akan ada benda macam ni. Dan ini adalah spesifik kepada mata wang sahaja. Mata wang boleh bermula dari atas atau dari bawah. Dan struktur besar dia sama seperti adalah satu struktur korektif. Ni maksud saya, biarpun anda nampak seperti contohnya US dollar JPY. Lepas ni kita masuk faktor time. Okey. Nampak seperti trend. Ni nampak seperti trend. Kalau kita lihat sekali imbas, ini trend. Masalahnya bila anda melukis ini sebagai trend, maksudnya anda lukis dia sebagai macam ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita katakan ini B. Ataupun ini 1. Ini 2. The moment anda lukis kat sini, salah satu daripada instrumen kat sini, ingatkan bila mata wang dia didagangkan dan dinilaikan menggunakan mata wang yang lain, ia akan menyebabkan value dia jadi kosong. Ini akan menyebabkan benda ni jadi kosong. Jadi the best lukisan untuk kita mengelakkan melukis jadi kosong adalah kita pecahkan dia. Kita pecahkan kepada low kat sini. Dan ini akan jadi struktur 3-3, iaitu A, B, C, W, ataupun anda nak lukis 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C, whatever. Ini X, ini adalah A, B dan C. Ataupun anda nak lukis sebagai sebagai A, B dan C. A, B dan C. Either one. Sama juga. Ini akan habiskan W ataupun kita akan habiskan Y kat sini. Dan ini akan melengkapkan satu W yang besar or whatever. Ini contoh kitaran yang dalam monthly yang tak lengkap, ataupun dalam monthly yang tak lengkap. Okey. Itu adalah kitaran. Dan bergantung kepada aset, kalau kita katakan yang pertama seperti indeks, ini akan dilukis dari bawah dalam 5 kepada 3. Ini 5 kepada 3 menghabiskan 1, 2 yang besar. Manakala ni adalah saham, individual stock, sektor ETF akan dilukis macam tu. Manakala untuk lain seperti currency, seperti komoditi, komoditi akan dilukis sebagai 3-3 dari bawah. Sebab kenaikan komoditi akan merencatkan, sebab komoditi itu cost, akan merencatkan ataupun menaikkan kos kepada aset ini. So, secara besarnya dia akan dilukis sebagai 3 dan 3. Ni kita revise sikit, Rina. Dan nombor 3 untuk currency dilukis sebagai 3-3 sama ada dari bawah ataupun dari atas. Dan disebabkan kita tak nak lukis jadi kosong, kita kena lukis sebagai 3-3 untuk currency. Dia tak dapat dilukis sebagai 5-3. Of course, dalam kecil dia ada. Ni kita cerita pasal monthly. Maksudnya, untuk currency,
Saya punya mouse hari ni ada pengsan sikit. Untuk currency, ambil lah apa-apa currency. Contoh US dollar JPY kat sini. Dalam yang besar dia, okey. Dalam yang besar dia, sama ada dilukis sebagai A, B dan C, ataupun kita akan lukis sebagai A, B, C, W, X. Dua-dua dia tak salah. Boleh, Rina? Anda tak akan dapat cat ni mana-mana. Cat ni saya kongsi dekat XM dan dekat website yang tu lah. Tapi kepada third party yang saya hantar cat, dia orang tak ada cat ni. Kalau nak tahu, Nabil. Cat ni dia orang tak ada. Cat dollar index besar dia orang tak ada. Dollar index yang ni. Tak tahu Nabil update ke tak ni. Yang cat macam ni kan. Dollar index. Cat besar dia saya tak kongsikan. Cat besar ni, cat penuh macam ni saya tak kongsikan. Cat penuh ni anda ada, third party tak ada. Tengok saya lukis ni sebagai W, X dan Y. Dia tak dilukis sebagai apa dia? Sebagai 1, 2, 3, 4, 5 ataupun kita lihat kepada UJ. Kepada UJ kan, dilukis macam ni lah, A, B dan C. Tak, maksud saya untuk lukis elok ada untuk anda semua ada benda ni, tapi kepada yang di luar saya tak kongsikan. Untuk yang dekat sesi kita ni saya kongsikan lah. Lain daripada tu, contohnya macam cat yang utama seperti euro, US dollar, lukisan dekat luar tak ada. Anda takkan dapat cat ini dekat luar. Update. Okay, Nabil. Dia cat penuh macam ni saya tak kongsikan kat luar. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. W, X, tak kisah. Yang pentingnya sekarang ni nak buy kat sell. Anda tak trade dekat monthly. Okay. Itu revision kita. Okay. Dan satu lagi, itu adalah konsep kepada kitaran. EWF tu sebahagian daripada grup awal saya. EWI pun sama. Ingat tak? Benda ni bermula daripada kita punya Yahoo Group. Malaysia ni, ramai kalau dulu lah tahun 2000 awal-awal dulu, orang banyak belajar dekat cari gold. Macam saya tak minat dekat cari gold tu, sebabnya forum kita ni, bila anda berkongsi idea, orang akan bash. Dululah, sekarang ni elok sikit. Orang akan bash. Teknik ni boleh jadi jutawan, kan? Jadi, dan saya pada waktu itu, tahun 1999, kalau nak tahu sejarah dia, tahun 1999, saya sedang mendalami mengenai fundamental analysis. Masalahnya, bila kita tak ramai yang sentuh mengenai fundamental analysis, terutamanya untuk tak kisah saham ke komoditi ke, waktu tu orang tak trade currency. 1999 orang trade futures, orang trade futures seperti kopi, saham lah. Okay. Dan saya sedang mendalami mengenai fundamental. Bila saya bertanya soalan dan mengenai fundamental analysis, kena bash. Jadi
saya tak berapa aktif dekat situ. Jadi apa yang saya buat adalah saya join waktu tu Yahoo Group. Dulu ada Yahoo Group, sekarang ni tak ada dah. Jadi kita form dan yang dia tak ramai, ada berapa orang, belasan orang, dan asalnya adalah kita cuba untuk kaitkan Wyckoff. Saya waktu tu guna Wyckoff. Saya memang Wyckoff pada waktu tu. Wyckoff saja. Dan kita cuba untuk terangkan analisa fundamental menggunakan Wyckoff. Dan kita nampak korelasi kan. Dan saya cuba untuk buat korelasi dekatkan menggunakan Wyckoff. Masalahnya Wyckoff ni dia tak berapa fleksibel. Nak tukar banyak benda nak tukar. Macam kalau kita tukar ni jadi W kan. Jadi W dekat Elliot jadi W, kita tak banyak tukar. Kita cuma tukar A, B dan C. Maksudnya ini jadi A, ni jadi A, ni flat B, ini C. Ni jadi W. Simple lukisan dia. Tapi kalau Wyckoff, banyak tanda dia nak tulis, nak tukar. So, dalam tu, ada mereka yang membuat Elliot. Contohnya macam dalam grup EWF, kita ada Daud. Kalau anda dalam ikut EWF, ada seorang nama Daud. Yang ketua dia Eric. Tapi yang Daud ni adalah memang Elliot lah. Dan dia tu dari kumpulan asal saya. Dan saya belajar pasal pasal Elliot, tapi saya tak nampak cara nak guna dia dalam trading. Eric Morera. Okey, dia punya ni Daud tu yang memang Elliot lah. Dalam tu juga ada few, ramai tu Mak Saleh. Ramai bukan Mak Saleh pun bercampur lah, tapi ramai dia bukan orang Malaysia. Ada kawan-kawan trader saya sama trading saham pada waktu tu dalam Yahoo. Waktu tu mana ada Telegram Group. Dan dia orang pun menunjukkan bahawa apa yang saya cuba untuk terangkan dalam chart di sini, bila kita lukis kepada peristiwa macam ni, anda nampak tak macam Plaza Accord, saya letak benda-benda ni. Ni asal dia, kita cuba untuk ceritakan fundamental. Satu, anda nampak saya banyak tandakan chart peristiwa-peristiwa macam ni kan, perasan tak Rina? Macam mana kita terangkan dan kita katakan inilah pergerakan impulse. Kenapa dia jadi impulse? Sebabnya waktu ni indeks pun jatuh, iaitu tahun 85. Anda tengok 22.9, 85. Ini adalah Dow Jones. 22.9, 85. Ni waktu ni yang sharp jatuh ni. Yang ini 85, 22.9, 22.9. Okey, yang sini Yang sini. Daily. Nak buka dua daily. 22.985. Jauh pula jadi. Kita cuba terangkan. Masalahnya bila kita menggunakan korelasi direct. MIRC, yes, waktu tu. Ni yang saya cuba nak terangkan. Ni benda kat sini. Nak jauh lah pula dia. Okey, 22.985. Okey, kita nampak sharp kejatuhan dekat UJ. 29 September. Okay, yang kat sini.
area sini. Area sini. Kita nampak UJ jatuh bersuk. Sepatutnya, ini maksud saya, ni UJ, tarikh yang sama yang di sini, tarik balik. Okey, yang ini kalau ikut cerita yang dekat sini, kan, kita nampak apa ni, Rina? Ni contoh dia. UJ jatuh. Tapi kita nampak indeks naik. Jadi kalau kita ikut cerita kononnya fundamental, cerita ni tak patut ada. Ini sepatutnya tak boleh. Indeks naik, UJ jatuh, tak dapat. Dan sentimen pasaran pun tak cantik pada waktu tu. Di mana kita ada Plaza Accord ni basically dia penilaian semula kepada bagaimana dekat equity market lah. Ini tak boleh berlaku. Kita go through satu-satu peristiwa tau. Saya tukang tanda chart dan pada waktu tu bukannya ada chart macam ni. Saya kena mana ada trading view semua kan. Mana ada MT4 99, mana ada. Dia ada mana-mana broker kita gunakan, dia ada platform dia sendiri waktu tu. Tapi bila kita cuba terangkan benda macam ni, dia macam mana kita nak terangkan dia? Di situlah konsep awalnya, di mana kita tak dapat lihat direct correlation 1:2. Dia akan ada orang ketiga dia. Dan mind you, pada waktu tu, dagangan forex bukan satu yang popular. Sebabnya forex nak trade dia mahal. Trading forex dah ada lama. Tahun 90-an dah ada. Tapi orang tak trade dia. Orang start trading ramai adalah pada tahun lepas ada MT4. Itu adalah tahun 2000 berapa tu? 2006. 2006 baru ramai yang mula trade forex, kalau tak tahu. 2005 dah ada, tapi chart dia anda kena banyaknya guna end of day chart, daily chart. Dan ia memerlukan modal besar. Sampailah tahun 2006, anda boleh cek, MT4 cuma dilancarkan untuk retail pada 2006, kalau nak tahu. Itu pun masih dalam beta format pada awalnya. Kita cuba terangkan benda macam ni, tetapi tak dapat nak terangkan. Jadi disitulah bila kita melihat korelasi, dia tak dapat 1, 2, 3, iaitu yen, indeks, tak dapat. Di sini dah fall, dah lari dah. Dan di situlah kita faham bahawa kita kena masukkan US dollar. The moment kita masukkan US dollar dalam, selalu kita dengar kan, yen index. Betul? Kalau kita cerita US dollar, kita cuma cerita US dollar dan gold. Waktu tu yang popular dollar index dengan gold. Orang tak cerita US dollar kepada pergerakan yen. Orang tak cerita US dollar kepada pergerakan indeks. Orang bercerita, kalau yen, automatik kita fikir pasaran saham. Pada waktu itu, korelasi. Yang biasa anda jumpa kat baby pips. Orang akan cerita benda ni. The moment kita realise bahawa tiga ni berkaitan, what we did was, dalam Yahoo Messenger tu, kita cuba untuk terangkan menggunakan Wyckoff. Tapi tak dapat. Bila kita ambil kepada kumpulan, iaitu yen punya kumpulan, sebab kalau anda tengok dekat sini, kita ambil AJPY pada waktu tu,
Mana 85 ni? Okay. Pada waktu itu, ini dia. AUD JPY jatuh bersuk. Indeks naik. Jadi, di sinilah kita melihat bahawa ini pergerakan dolar. Ini totally adalah dolar. Iaitu kalau kita ambil AUD US dollar. Exactly dekat situ, AUD US dollar naik. Jauh ni. Mana dia tadi? Yang di sini, AUD US dollar sideways, lepas tu menaik. Ni tak full. Yang dekat sini, sideways, tapi hala tuju dia adalah menaik. Semasa peak dia jatuh. Semasa ini. Dan kalau kita masukkan Euro AUD, anda rasa pergi mana tu? Euro AUD pergi ke atas. Kalau tu. There is something mengenai pergerakan pasaran ni yang korelasi dia tak dapat ambil satu-satu. Mustahil nak ambil satu-satu, tak dapat. Di situlah kita cuba untuk menyamakan struktur. Saya cuba menggunakan Wyckoff, habis, tak dapat. Sebabnya dia tak fleksibel. Dan grup Daud dan lain-lain ni, dia orang terangkan, dia orang cuba untuk lukis dan dia orang dapati terdapat kitaran dalam harga menggunakan Elliott yang boleh berdasarkan struktur. Dia orang cuba berdasarkan struktur. Konsep kepada penyamaan siri struktur itu saya. Kalau nak tahu, Nabil. Tapi Elliott, sebab dia orang ni memang Elliott. Saya asalnya bukan Elliott. Faham tak? Dan bila saya balik dan buka balik kepada Elliott punya topik, di sinilah saya jumpa benda ni. Yang ini. Di mana kalau anda cuma kira dia sebagai 5, okay, dan 3, 5 dan 3, 5 dan 3, dan anda nak samakan dia, sebabnya akan ada dalam kumpulan dia yang habis awal. Mungkin kat sini dia dah habis dah, dan dia mula jatuh. The thing is, ini mungkin dia adalah lead untuk ke bawah. Lead untuk ke bawah. Contoh, untuk korektif. Ini mungkin adalah concurrent ataupun ini adalah lagging untuk ke bawah. Dan ini kena cara lain lukis dia. Di situlah kita menyamakan dan menggunakan konsep fractal yang dalam ni. Bab itu yang saya masukkan untuk sistem pengagihan, iaitu kepada benda ni. Itu yang anda sering dengar saya duk ulang-ulang mengenai nombor-nombor 5, 9, 13, 5, 9, 13, 3, 7, 11 dan lain-lain. Dan kalau anda nak tahu, ada seorang dia bekas, kalau tak sama ada dia trader ataupun dealer kepada bank negara, dia juga menggunakan konsep siri structure ni, tapi dia trade kepada benda-benda seperti gold, agak khusus kepada GBP US dollar, tapi dia lebih, sebab dia instrumen spesifik, kiraan dia lebih detail daripada saya. Jadi dan saya kenal dia, dan dia tak dalam grup saya, tapi dia yang terangkan kepada saya mengenai
bagaimana kita cuba untuk menyatukan apabila dolar yang menjadi dinamik pasaran, bagaimana kita akan samakan pergerakan dolar, jumlah lekuk dolar, arah dolar dan inversekan dia kepada gold. Nikkei popular di sana Jepun sedang bangunkan dari World War II, tapi Hang Seng popular sekarang apa? Hang Seng basically lebih kepada basically macam ni. Pelabur barat cuba untuk masuk China dan instead of masuk ke Shenzhen ataupun ke lain-lain bursa dekat China, sebelum ini, sebelum Hong Kong diserahkan balik kepada China, uh, Hong Kong tu bawah British. Itu satu cara untuk orang nak ikut balik market China tapi menerusi bursa yang dikawal selia oleh British. Itu satu sebab dia lah. Okey. Itu adalah mengenai konsep series structure, dan kita dapati of course kumpulan yang dalam messenger group tu yang juga terangkan mengenai Fibonacci. Mengenai Fibonacci lah. Dan benda ni yang saya ambil daripada orang. Okay. Dan last sekali adalah faktor time. Faktor time. Sebabnya, kalau anda tengok table kat sini, fractal tu adalah basically dia menerangkan kepada konsep subwave, konsep pecahan. Dan the idea is, satu kitaran harga tu, selain daripada mempunyai momentum berbeza, selain daripada mempunyai sasaran Fibonacci, ia juga mempunyai sasaran daripada sudut masa. The idea is, kenapa masa-masa ni? Okay. Basically benda ini. Basically kita mengambil tahunan. Contohnya kalau kita ambil kepada indeks. Balik kepada SPX yang awal ni. Bila kita melihat kepada setahun, satu tahun punya chart, katalah bermula dari ni bulan ini tahu kita ambil tahun lepas 24. Okey, dan sampai Disember. Okay, ni Disember. Okay. Dalam setahun tu, market gold tutup ke hari ini? Hari ini kita akan ada US buka tak market dia? Bank holiday dekat ni, tapi US market buka rasanya. Kalau US market buka, gold buka. Sebabnya dekat COMEX dengan NYMEX buka. Tengok email dekat ni. Saya market buka tak market buka, saya tak berapa peduli sebenarnya. Sebabnya saya tak buat intraday. Itu je lah. Semalam dia tutup awal. Semalam dia tutup awal rasanya. Kalau dia tutup semalam, boleh cek email daripada XM. Tu apa dia J Jawahir
take note ya, dalam sesi untuk host, bila ada bucket holiday, kita letakkan apa dia, kita punya ni, kita punya kalender. Tak ada, saya dah delete kalender. Okay, the idea is kita akan bahagikan ini kepada 52 minggu. 52 minggu dan 12 bulan. Tak ada, saya pun tak ada email daripada SM. Chat goal tak jalan Saya update tapi tak perasan. Tak jalan. Tak jalan. Tak jalan. Patutlah chat lukis ni tak bertukar. Tak jalan. Okey. Okey. 52 dan 12 dan apa yang berlaku adalah untuk fund diorang bukan hanya melihat kepada tahunan 52 minggu dah ni, apa dia buat adalah kepada quarterly, iaitu tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan 3 bulan 3 bulan tiap 3 bulan. Yes. Dan the idea is akan ada capital in, capital out. Apa yang saya buat adalah saya tarik Fibo time. Saya tarik Fibo time dan kita dapati anda akan nampak this cycle mengikut kuarter. Nampak tak? Dia ada cycle dalam kuarter. Pasal tak benda-benda ni? Anda buat kat belakang pun anda akan nampak. Dan coincidentally, kita nampak dalam satu bulan tu akan ada benda berulang yang macam ni. Nampak tak benda ni? Tiap kuarter, dia akan ada cycle. Maksudnya, tiap kuarter tu, katalah ni kuarter 1, dia akan ada satu cycle. And normally, kuarter ketiga ni, there will be some if it's on a upward punya ni, there will be this. Maksud saya akan ada berlaku reset tengah-tengah kuarter. Yes. Maksudnya satu cycle high-low tu is high-low. Dan bila kita ambil tarikh cycle yang lebih kecil kepada daily, anda akan dapati it coincides direct dengan nombor-nombor ni. 25-5, 13-18 untuk structure lanjutan. Untuk dia meneruskan pergerakan. 25-5
13-18 kepada yang lanjutan ni untuk dia meneruskan trend. Bila dia nak bertukar, itu adalah sama ada tarikh-tarikh yang berikut. Kena tukar jadi 6-12, 19-24. Dalam satu kuarter. Dan bila anda pergi kecil dia, tu something yang saya jumpa dan dia berulang-ulang. Bila dia akan reverse. Boleh, anda akan nampak benda-benda ni. Kenapa saya tak tahu? Contoh, low dekat sini. Low kat sini. Okay, yang ini. Low ini. Kalau kita zoom in kepada daily dia. Low ini. 74. Ni 74. Sorry. 74. Iaitu ni dalam sini lanjutan. But kalau anda masuk lebih dalam lagi, bilanya yang dia start nak bertukar dia, ni dalam kawasan-kawasan ni, something will happen. Dia melanjutkan yang di belakang, bertukar struktur, melanjutkan yang di belakang. Kita akan tengok kepada daily serta daily dan juga kepada H4 untuk nak tengok bila high probability untuk benda tu berlaku. Iaitu sama ada dia akan melanjutkan struktur, sama ada dia akan bertukar arah. Tu yang kita akan lihat. Boleh. Kita akan gunakan daily dan H4 untuk nak tengok bilanya pertukaran struktur berlaku dan lanjutan berlaku. Tapi ini bukannya satu yang memang itulah dia. Tak. Maksudnya, bila anda dah sampai 1, 2, 3, 4, 5 dan mula melakukan 5 kat sini, dan anda akan katakan bahawa struktur ini adalah permulaan pembetulan kepada the whole thing dekat sini. Maksudnya kita akan ada tukar struktur. Sekiranya ini coincide ataupun kebetulan berlaku di antara 25.5 dan 13-18, then high chances bahawa pergerakan 5 kat sini merupakan pembetulan daripada bawah. Faham tak? Anda tak lanjutkan dia macam ni. Kalau dia melakukan pembetulan pada tarikh tu, anda tak lanjutkan dia 3-4, anda tak jadikan ini sebagai 1-2. Faham tak? Jadi sekiranya pembetulan di sini melakukan 5 dan permulaan pembetulan ini adalah tarikh-tarikh ini tadi, anda akan katakan bahawa ini 5 instead of 1-2 extend. Ingat, bila kita melukis, anda sedang lukis untuk benda trend, anda sentiasa extend. Anda sentiasa akan extend kan? Itu rule yang anda pegang. Ya? Benda yang trending, biarpun anda nampak 5, anda takkan lukis 5. 3, 4. Di sini macam ni. Anda akan lukis 1,
2, 3, 4 dan anda akan extendkan. Ini lukisan pemetaan anda. Anda takkan habiskan dia sebagai 5 kat tu. Sampailah terbukti bahawa dia buat 5 ke bawah. Dan anda tengok tarikh ini. Sekiranya tarikh ini 23, 5, 13, 18 dan anda katakan ini 5. Itu satu faktor yang saya masukkan dalam analisa saya, iaitu tarikh. Sebab tu ingat tak apa yang kita lukis di sini, kenapa kita tak jangka hujung dahulu? Dekat indeks ni. Dekat indeks kat sini, ingat tak? Waktu ini buat ke bawah, kalau siapa ingat, kita tak jangka dia sebagai hujung. Bila ini ke bawah, apa saya lukis dahulu? Ingat tak? Ini adalah kita lukis sebagai 4. Ingat tak benda ni? Kita lukis sebagai 4 dan ataupun 4 hitam, either one. Dan kita sentiasa ni extendkan. Kenapa? Sebab tarikh kat sini bukannya tarikh struktur ini. Bukannya tarikh bukan tarikh tukar struktur 25, 5, 13, 18. Dia bukan tarikh tu. Tarikh kat sini adalah pada berapa bulan tu? 19.2. Ni tarikh 19.2, iaitu lanjutan. Kita dapat kat situ 19 bulan. Sebab itu, saya, semasa ini berlaku, saya masih lukis ke atas. Ini adalah 19 bulan. Lepas tu bila dia buat 3 kat sini, kita masih lukis ke atas. Kita gunakan dia sebagai panduan. It's not rule. Jadi bila dia buat 3 kat sini, kita akan katakan ini nak ke atas. Sampailah dia break macam ni. Then we don't have any choice. Saya tak akan habiskan benda trend. Sampailah dia menunjukkan pembetulan tu adalah satu pembetulan kepada the whole structure. Time hierarchy, maksudnya apa yang penting? Apa yang penting adalah Fibonacci. Ini untuk pemetaan is. Sebab itu dia payah untuk saya nak EA kan dia. Amat-amat payah. Sebabnya dia bukan discretion. Tapi anda cuma nampak dia bila anda banyak lukis dia. Faham tak? Dia kepada pengalaman tu. Sebab sini 19 bulan, saya masih lukis ke atas. Sampailah market membuktikan, ingat kita lukis sebagai flat kat sini kan. Kita lukis, ingat tak? Ini kita lukis sebagai flat dulu. Iaitu 4 kat sini. Sebab high dekat sini bukannya high untuk pertukaran struktur. Dia bukan discretionary. Basically, kita akan buat analisa yang sama saja. Nombor 1, ada tak incomplete sequence, iaitu series structure yang tak lengkap, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 2, Fibo target. Ingat tak saya tunjukkan bahawa untuk US 500 ni dan juga US 30, kalau kita tengok weekly, tempat reset dia, ini dah sampai 100%. Ingat tak? Kita dah tunjukkan benda ni. Tapi dia melangkaui aturan. Kat sini.
cecah 100%. Ini dah cecah 100%. Itu itu Fibo punya target. Ni dah sampai 100%. Boleh, sebab itu kita tak, kalau nak naik pun kita, maksudnya kita tak dapat nak letak ini sebagai katalah anda lukis macam ni, satu, dua, sini anda nak lukis sebagai satu, dua, tak dapat. Sebabnya kalau kita katakan target dia lekuk 3 dah sampai, jadi anda lukis 3, 4. Kalau anda lukis macam tu lah. Ini adalah inilah contoh di mana kita series structure kita lukis sebagai 1, 2, 3, 4 and 5. Ini sekuen. Ini sekuen berdasarkan apa yang kita nampak dekat ini. 1, 2, 3, 4. Lukisan sekuen 1, 2, 3, 4. Sebab tu kat sini saya masih letakkan 4. Itu lukisan sekuen. Pengiraan sekuen iaitu kepada 4. Kalau untuk Elliot pula, dia lain. Dalam apa juga keadaan, yang ke atas ni belum lengkap. Satu, anda nampak saya, kenapa duk lukis ke atas? Bukan Trump nak tarif apa semua, patut paket perang dunia. Tak, sebab sekuen dia tak cukup. Disebabkan kita memegang kaedah analisa yang berulang, benda sama je Is. Yang pertama, kita akan lihat kepada series structure. Yang kedua, Fibo. Yang ketiga, time tadi. Jadi yang tak complete kat sini, series structure, time tadi menyebabkan kita akan extend. Tapi time ni dah fail dia punya ni. Jadi, tapi kita masih pegang series structure 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tak habis lagi. Daripada low ini 1, 2. 1, 2. 3, 4. 3, 4. Jadi, ada lagi ke atas dia. Elliott wave, lukis lain. Ini adalah 5. Itu Elliott wave. Because, dekat monthly kat sini, ini full reset. Ini full reset. Dekat monthly. Dan ini kalau break, yang 4 kat sini, kita akan naikkan kat sini. Dan barulah kita lukis sama seperti Elliott. Tapi dia belum reset. Jadi selagi dia tak reset, selagi ini tak sampai 50, saya akan letakkan 1, 2, 3, 4. Faham? Macam mana nak terangkan dia? Satu impulse structure, dia ada 5. Disebabkan ini kita punya rule adalah 50%, kita extend 1, 2, 3, 4. Itu series structure. Elliott dia habis 4. Ini beza Elliott dengan series structure 4, 5. Ini pemetaan bahasa dia. Tapi dalam pengiraan series structure, ini 1, 2. Tak apa, tak faham sekarang, tak apa. Ini akan ambil benda macam ni. Ini akan buat 6, 7, 8 dan 9. Itu series structure. Malahan kat sini kalau dia reset, kita habiskan sebagai 1, 2. Selagi dia tak reset, kita akan letak 1, 2, 3, 4 macam ni. Boleh tak? Boleh tak? Selagi ini tak reset,
ini belum jelas dia nak break, kita akan katakan ini 1, 2, 3, 4. The moment ini reset, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Itu Elliot tadi. Faham? Saya tak ada satu kaedah pemetaan, bukan, satu bahasa pemetaan yang boleh menceritakan series structure tu dengan lengkap. Tak ada. Dia tak ada. Benda tu tak ada. Sekali lagi saya ulang. Selagi ini tak reset, kita akan extendkan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab itu kita jangkakan dekat indeks kat sini akan extend. Akan extend entah apa nanti sebenarnya. Poin lain sikit Sunbi. Dia lebih kepada technical Fibo. Jadi ingat is yang pertama tadi kita akan lihat kepada series structure. Ini contoh dia series structure tadi lah. Okay. Untuk Elliot saya kena lukis macam ni. But untuk series structure kita akan lukis sebagai 1, 2, 3, 4. Sebab dia belum reset dekat monthly. Kenapa extend 9? Sebab ini tak ada 3. Faham Nabil? Daripada low kat sini, daripada last monthly punya reset dari sini. Ini belum reset. Kita tak akan jangka hujung trend. Dekat daily tadi kita nampak pecahan. 1, 2, 3, 4. Kita tak tandakan sini sebagai 1, 2. Betul. Ini belum reset. The moment ini reset, then kita jadikan the whole thing ini sebagai 1. Iaitu sama dengan Elliot. 3, 4, 5. 1, 2. Jadi selagi dia tak reset, 1, 2, 3, 4, next kita nak habiskan 5, 6, 7, 8, 9. Disebabkan apa dia, kita tak jangka 5. Alamak, dah kan. Kita break sekejap. Saya terangkan benda ni selepas ni. Okay, kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.